Fuyo, ringan gila tu. Okey, assalamualaikum geng. Hari ni abang tu ada turbo apa ni? Ni Garrett untuk Subaru yang version 11, version 11, yang menggunakan MGT 2259 turbo ni. Okey. Yang seumpama dengan ni boleh pakai lah turbo ni. Okey, yang asal dia 45 dia rasanya. 45, yang asal dia 45. Dia lebih kurang dalam 45 lah. Okey. So kita dah modify kepada yang core ni G25. Memang seramik ball bearing, memang dia ringan lah. Okey, so beza dia apa dekat sini? Kalau kita tengok dekat sini kan, yang ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, dia 9 blade dan saiz dia 43. So di sini 43. So yang ini 48. Okey, yang depan ni kita tengok Okey, yang belakang ni pun dia 9, tapi dia punya saiz dia memang lagi besar 3mm. Okey, untuk yang menggunakan menggunakan auto sebab model ni dia CVT auto. Jadi kita tak boleh buat besar-besar sangat. Okey, yang pertama gearbox tak tahan. Yang kedua, kita nak dia punya respon. Kalau terlalu besar, kita ada dua set kat sini. Kalau kipas depan dan belakang terlalu besar, dia akan menyebabkan turbo akan jadi lag. Okey, dah siap nampak tu. Mantap ni. Nampak ringan gila. Ni tak masuk minyak lagi ni. Masuk minyak je, dia spool dengan exhaust gas dia tu memang padu lah. Ni. Saiz pun besar. Ni daripada Garrett Honeywell. Dan yang tengah ni kita pakai G25 G25, spek G25 lah. Jadi yang ini G25 550. Untuk housing standard ni 400, 450 insyaAllah. Mantap geng.